Hello, hai, Assalamualaikum. Anda sedang bersama saya Ainordin dalam podcast BBNS Borak Bersama Nanok Studio. Okey, sebelum kita teruskan untuk episod kali ini, jangan lupa untuk komen, like, share and subscribe podcast BBNS. Alright. Okey, untuk episod kali ini, kita nak bawakan sedikit kelainan sebab selalunya podcast kita akan bawakan tetamu-tetamu yang terkenal, artis-artis yang berada di hadapan kamera. Tapi untuk episod kali ini, BBNS akan bawakan tenaga kru yang menjadi tulang belakang kepada sesuatu naskah, terutamanya filem Orang Perang, iaitu untuk episod kali ini kita bawakan HOD untuk makeup dan juga efek Kak Rina Derina. Assalamualaikum Kak. Aku salah. Terima kasih sudi datang ke podcast bersama Nanok Studio ya Kak ya. Last kita jumpa berapa bulan dah Kak, lebih kurang? Dah 2-3 bulan lepas lah. 3 bulan lah. Dan selepas buat Orang Perang ada terlibat dengan syuting dengan program lain sebelum ni? Ada. Saya kita sebab kita dah cakap dah kalau nak bulan puasa nanti kan tak nak ambil paper job. So kita ambil lah semua apa yang ada lah. So dapat sempat lah buat 2-3 job lah macam apa tu? Music video apa ni? Oh, ni sebelum puasa, Raya. sebelum puasa lah ni Sebelum kiranya. puasa ni. Oh, Waktu okey. adalah program dengan US punya company. Dia orang buat program 90 pula 90 Fiancé. Ada program tu popular dekat US lah. Oh, So channel TV TLC. okay. So Channel luar lah tu Kak? Channel luar? Channel luar. Dahsyat tau, makeup kita punya department bukan kerja dengan Malaysia je, dia kerja dengan orang luar sekali kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Kak Rina. Kak Rina punya nama sebenar Rina Derina ke? Nama saya Zarina binti Abu Siddiq. Nama pentas Rina Derina lah. Dapat daripada? Masa tu saya ikut kawan saya lah. Dia ada buka satu butik macam spa. Nama dia Disri. So saya ambil sempena nama D tu lah. So sebenarnya Rina. Tapi saya fikir macam pelik je kan. Okay. Tukar lah cakap. Ambil Derina. So Rina saya Derina. brandkan nama kita. Akak brandkan nama tu sampai Alhamdulillah lah. Sampai TV station. Semua TV station. Kenal lah Kak dengan nama tu? Alhamdulillah sampai sekarang diorang still lagi kenal. Cuma kita dah kurang sikit buat aktiviti aktiviti dengan TV lah sebab kita banyak kepada benda lain kan. Oh, okey. Jadi kita borak tentang apa benda lain yang Kak Rina masukkan. Sebelum tu, saya nak tahu tentang Kak Rina punya background sikit. Boleh? Okey, sebenarnya saya ni sebenarnya saya punya cita-cita bukan nak jadi makeup artist ke, tak. Saya sebenarnya berminat dengan benda-benda yang kreatif macam bukan berlakon tapi more kepada nyanyian. Oh, Kak Rina pernah masuk? Saya suka menyanyi. Pernah record ke? Pernah masuk ke? Pernah? Ya, pernah. Okey. Saya Tahun pernah bila? masuk. Tahun bila? Saya pernah masuk Bintang Warga Kota dengan Liza Hanim. Sebaris dengan Liza Hanim? Ya, sebaris masa tu. Tapi masa tu dia grup lain lah. Lepas tu masuk Bintang Titi Wangsa. Dapat lah nombor 3 tak silap. Ni tahun bila ni Kak? Lama dah, tak tinggal lah. Tapi minat menyanyi sebenarnya startingnya. Masuk tanding. Tapi tak pernah beritahu dengan family lah. Okay. Saya Kak Ina berhenti sebab itulah sebabnya. Sebab kita nak buat benda kena minta restu. Sebab ada buat benda je, ada je sangka. Jadi tak payahlah, tinggalkan je lah. Sebab tak dapat restu lah. Okay. So apa program pertama ataupun kalau Kak ingat drama ke telemovie ke yang untuk TV yang akak terlibat yang first kali? Kalau program TV pertama kita pernah buat dengan stesen TV 3 lah. Okay. Satu program hiburan lah. Akak makeup artist lah ni? Astro dulu. Astro dulu. Ni makeup artist punya job lah ni? Okay. Masa tu macam mana nama boleh dapat ke Astro? Maksudnya Astro dia tak ambil sembarangan orang kan? Kita kenal orang daripada kelompok-kelompok tadi tu lah. Diorang ajak-ajak kan. Kita pergi je. Masa tu kita dah kenal kawan kita tu buat rambut. Kita buat makeup. Okay. Tapi masa tu sebenarnya kita more kepada rambut. Makeup tu nombor 2. Jadi rambut tu dah memang daripada sekolah lagi pun memang minat pun. Pada form 3 pun memang kita minat potong rambut. Tapi tak ke arah itu. Tak ada terfikir nak buka salon ke apa. Tapi bila part time buat. Tunggu SPM kita buat part time. Pergi kerja dengan orang. Cik pengalaman. Dengan tu lah kita buat eksperimen dengan berbagai projek lah. Kita buat filem, music video, corporate video. Pengantin boleh tetapi dia tak boleh pakai satu layer. Dia kena pakai 2 layer. Macam tu lah. Kalau dalam TV boleh pakai satu layer? Dalam TV boleh pakai berbanyak layer. Dia akan nampak satu layer. HD makeup. HD makeup ni pakai tebal-tebal pun kan dia still akan nampak satu layer dalam kamera. Jadi maksudnya makeup pengantin lagi tebal ke makeup orang TV lagi tebal sebenarnya? Sebenarnya makeup pengantin lagi tebal. Tapi makeup pengantin berapa layer? 2. Makeup pengantin dia satu layer ke apa, sebab dia ada dia punya jenis liquid foundation ada, compact
macam-macam jenis kan. Sekarang ni pun dah ada cushion lah apalah kan. Tapi kalau HD makeup ni dia dah ada dia ada pelbagai, ada liquid, dia ada bentuk cecair lah. Lepas tu dia ada jenis bedak powder juga. Dia ada loose juga. Bermacam. Tapi cara teknikal tu nak apply tu kena pandai. Pening lah Kak kan. Ya. Pening sebab bukan bahagian Dia saya takkan faham. kan. Orang takkan fahamnya. Dia kena masuk kelas pun dia kena ada kamera, dia baru dia faham. Tapi Kak Rina pun tenaga pengajar kan bahagian makeup kan, betul kan? Ya, Kak saya. Rina adalah pengajar bertauliah untuk Kak makeup ke Rina apa sebenarnya? panel pembangun untuk filem TV international. Okey. Masa tu pun sebab JPK dia minta orang-orang industri kreatif untuk buat nose untuk Iskandar Johor tu. Iskandar Johor dia ada macam akademik ke apa kan. Diorang minta nose untuk bangunkan makeup filem TV ni lah. Semua bidang lah. Gaffer lah, apalah semua. Tapi masa tu tak ramai datang. Jadi Kak Rina kira macam korbankan diri Kak Rina lah. Tinggalkan kerja, bagi budak-budak buat. Tak apa, aku pergi demi industri. Kak Rina pergi tinggalkan kerja. Sedangkan lumayan lagi daripada yang kerja daripada yang itu. Jadi tak mahal pun dia bayar. Tapi kita pergi sebab kita nak fikir masa depan kan. So kena ambil responsible tu buat ikuti program dia dekat 6 bulan. Okey. Duduk di sana? Diorang bagi macam contohlah 2 minggu duduk dekat hotel lah untuk dibagilah buat bangunan lah. So sampai masa nanti bila dah endorse tu, alhamdulillah lah baru nampak macam orang dah ramai nak ambil CJ Kemahiran Malaysia. Dulu masa zaman betul. kita orang tu orang tak nampak sangat. Tak benda tu kan. Kalau dulu orang pandang orang-orang yang belajar kemahiran ni macam sekarang rendah. alhamdulillah dah ditauliahkan dan sekarang pun ada seni solidkan dah tahap 5. Betul. Alhamdulillah bila kita panel pembangun, kita secara langsung diiktiraf sebagai kira macam terus dapat diploma lanjutan Kemahiran Malaysia, maksud paling tinggi. Kita ada dalam 9 orang macam tu. Antaranya macam Nurul Syukur, siapa lagi Yang Kamil. Ni semua nama-nama besar ni kan bagi makeup. Kak Intan lah Wonder Film TV. Lepas tu ramai lagi lah. Sebab kita panggil orang industri untuk bangunkan seni solidkan tu daripada tahap 3 ke apa ke 5. Jadi orang ni kita panggil untuk buatkan nose tu. Alhamdulillah benda tu dah endorse dan semua orang tengah bekerja-kerja untuk dapatkan SKM tu. Kiranya bukan calang-calang orang yang terlibat dalam pembikinan filem orang perang ni. Okey Kak Rina, kita berbalik sikit pasal orang perang Kak Rina, waktu Kak Rina di offer kan untuk buat filem orang perang, sebab Kak Rina tahu benda ni adalah filem epik kan. Jadi kita nak minta Kak Rina ulas sikit tentang pengalaman Kak Rina bekerja sebagai makeup dan juga efek untuk filem orang perang. Okey. Kak Ina dapat job ni pun sebenarnya disebabkan director kita lah, Hashim Rajab. Kita kawan-kawan kan lama-lama. Dia contact Kak Ina bulan 4. Okey. Dia contact Rina. Ni bagi kau punya profile ni. Untuk apa ni kan? Dia cakap untuk ni ada cerita ni. Dia sebut nama cerita tu. Kita macam tangga. Waktu tu tangga. Dia sebut tangga apa pula ni kan? Dia cakap okey lah. Okey, lepas tu dia isi borang semua. Lepas tu dia suruh sign. Kita sign lah. Lepas tu kita cakap dengan dia, make sure jangan tak panggil lah kan. Dah sign. Waktu tu dia proses hantar nama dekat Finas. Jangan tak panggil pula kan. Nak je ambil je nama ni tapi tak ada panggil nanti kan. Nanti guna nama je tak panggil lah. Lepas tu bila dah tunggu-tunggu tu sampai hari kejadian, diorang dah cakap dah nak start mula tapi tak tahu, tak ada orang kontak lagi tau. Diam je. Kenapa diam je? Tiba siapa kita punya PM kita. Dia call. Dia message. Ada orang call tak? Tak ada. Kenapa ni tak ada ni projek ni lah, cerita ni lah. Cakap bagi skrip dulu tak? Kak Ina tak skrip dulu waktu tu. Okey. Masa tu juga Kak Ina buat breakdown. Ni cerita apa ni cakap? Kena dah agak dah. Kena dah tahu dah cerita tu. Sebab Abang Hashim dah cerita dah sebelum tu. Lepas tu cakap cerita apa ni? Ni cerita. Okey. Ni apa? Cerita yang sama ni rasa ada orang offer juga. Sebenarnya ada orang offer saya kita juga. Ada orang lain juga offer? Ada. Tapi lalu jalan lain? Ini aku baru tahu ni. Ada orang offer dia kata, nak tak job ni. Cerita apa ni? Cerita ni macam sama cerita ni. Tapi kita macam malah nak fikir macam tak fikir cerita lain kot. Tiba-tiba dia tak sebut tajuk? Tak sebut. Okey, tapi jalan cerita dia lebih kurang. Dia kata efek sikit je.
Dia ada Okey. fancy sikit je. Ada meja-meja yang besar-besar tak? Tak ada je. Oh ya ke? Kita pun baca skrip. Bagi skrip dulu. Baca kita terus breakdown. Kita bagi dalam 13 ke 16 scene. Kita bagi dia. Ni apa ni? Ada ni banyak ni. Oh ya ke? Dia pun macam terkejut lah kan. Kita bagi semua harga semua siap. Waktu tu belum lock lagi, belum datang jumpa bincang deal. Belum lagi. Tapi dah buat kerja. Hebat Ah, dahsyat. sebab Okey. kena macam tu kau dapat kan terus breakdown. Kau buat pecahan kan. Sebab kita tak nak, kadang orang nak answer cepat. Ya. Kan, so kita dah buat semua. Tiba-tiba siapa nama tu? Alamak, PM tu saya Kak Ina share kontrak tu. Share? Kak Ina share kontrak tu dekat dia. Okey. Ni apa ni? Ni cerita sama ni sebab aku dapat portfolio sama ni. Oh, okey. Maksudnya PM dah contact Kak Rina. Abang Hashim contact Kak Rina. Lepas tu ada another one person yang contact Kak Rina. Jadi orang tengah lah kiranya ni. Yang itu orang tu memang orang lain lah. dia dapat job Inilah, makeup lah dengan wardrobe. Oh, sebenarnya. Saya tak tahu lah Kak Rina. Okey, tak apa, kita abaikan bab tu. Okey. Tapi Kak Rina dah tahu kan filem yang kita nak buat adalah filem epic kan. Lepas tu dengan bajet yang kita ada tu kan. Jadi macam ni Kak Rina, sebab agak susah ke macam mana? Okey, ini Kak nak beritahu lah. Bukanlah kita nak kacau kerja orang kan. Tapi sebagai production manager, tanggungjawab dia memang besar lah. Selalunya kenalah baca apa cerita tu, apa yang skrip lah maksudnya Kak Rina ni. mungkin diorang baca sekali lalu. Tapi bila kita baca, banyaklah kejadian dan juga kos-kos yang akan terlibat. Betul. Jadi kita tak tolong sebab kita fikirkan Hashim Rejab. Saya fikir tu je. Lepas tu shooting berapa hari? 30 hari kan. Lepas tu saya cakap, biar betul cerita macam ni kan. Ini kena check betul-betul kan. Kalau cari orang sebarang ni ke laut kita ni semua ni. Lepas tu saya tanya tim siapa. Bila dengar nama Ahmad Noor, saya lega. Sebab ini pengalaman lah. Sebab kita dah banyak kali kerja dengan dia. Dengan Ahmad Noor? Ya. Okey. Zaman dulu lah, KRU dulu lah. Pernah kerja dengan dia dan dia seorang yang sangat tegas lah. Nampak macam okey tapi dia tegas. Segi-segi hours. Nampak macam okey Kak. Takut lah Kak tengok dia. Tak, dia okey. Sebab dia tu sebenarnya nak cerita Mak Noh ni masa zaman-zaman kita orang kecil-kecil dulu dekat Setapak, kita membesar sama. Tak sangka dia jadi DOP. Kita orang kecil-kecil kan dia. Tapi kita kakak lah, dia adik lah masa bawa basikal. Zaman-zaman duduk kat Setapak dulu lah. Kecil je dunia kan rupanya. Berjumpa balik. Tak sangka jumpa. That's why mungkin dia hormat kita ke. Kita pun hormat dia. Kita sebagai, walaupun dia tu muda daripada kita hormat dia sebagai orang yang berpengalaman dalam industri. So Abang Hashim agak pernah bekerja juga sebelum ni? Ya, Hashim kita kenal masa zaman MIG lah. Masa tu dengan arwah Abang Azari Zain. Kita banyak buat lah cerita santau lah, cerita nasi kangkang tak silap. Macam tu lah, banyak cerita jugalah buat dengan diorang ni. Jadi mungkin rezeki tu nak jumpa dia sebab kita dapat tahu dia ni seorang yang sangat garang. Siapa? Hashim. Ya. Sebenarnya. Garang. Saya dulu dengar dia bukan garang Kak. Dia mulut lepas. Garang lah. Garang. Sangat. Memang garang. Ya. Tapi kita tak pernah kena marah. Tapi budak-budak kita selalu bekerja dengan dia pernah kena marah lah. Kita tengok sendiri kan. Apa kita pernah ikut artis. Kita garangnya dia ni. Tapi kita tak pernah lagi bekerja dengan dia lah. Lepas tu bekerja dengan dia sekali. Lepas tu lama dah tak kerja. So Orang Perang adalah projek keberapa? Rasanya Orang Perang ni macam projek yang kedua tak silap. Akak dengan Hashim? Baru kedua? Baru kedua. I see. Lama tau. Sebab dia pun ada dia punya, dia kan ikut kontrak dengan MIG kat dulu kan. Jadi kita tak boleh ni sebab kita freelance. Sebab dulu kita punya orang panggil apa? Istilah mak ayam lah. Dulu mak ayam kita Yuzai Dania. Dia ni kira orang panggil Zai lah, Kak Zai. Dulu dia ni yang dapatkan kita projek. Okay, so kena ikut lah. Bila dia tak ada, kita jalan sendiri lah. Jadi kalau orang tanya mak ayam, tak ada dah mak ayam, sendiri lah bawa. Jadi that's why dari segi kerja tu sendiri kena cari lah sekarang. Dulu tak ada. Dulu kan back to back. Okay. Memang mewah itu orang dulu. Dululah. Sebab rasanya mungkin sekarang kemunculan makeup artis. Kita panggil makeup artis ke Kak? Yang dekat TikTok kan orang duk keluar apa panggil tu muah? Makeup artis lah kan? Kan ramai budak-budak muda, budak-budak yang ramai boleh makeup lah orang cakap. Adakah disebabkan kemunculan mereka-mereka ini menyebabkan tak semewah dulu ke? Itu biasa. Apa bidang pun semua sama. Fotografer ke. Tapi sekarang macam makeup artis yang muda dia macam cendawan tumbuh Kak. Macam kan semua cerita pasal makeup je kan. Buat konten makeup je kan. Bagi Kak Rina tak takut benda tu. Sebab macam kita cakap lah, kita kan ada satu apa cakap, prinsip. Kalau kita nak buat satu benda, contohlah
ada 10 perkara yang kita buat. Satu perkara tu kita kena simpan. Sebab Kalau kita bagi semua, habis lah. lepas tu nak pakai bila skill tu? Jadi satu skill tu kau nak dapat masa bila? Bila dia dengan kita, setia dengan kita akan bagi. Oh, Dan maksudnya dia akan jadi ajar. kita punya kopi. I Dia boleh see. kopi kita tak? Sekarang ni belum ada masih boleh kopi saya lagi. Macam tu lah. Tak ada. Oh, Kak Dina pernah ditikam dan dikhianati ke sebab cara cakap ni kan ada 10 simpan satu, maksudnya pernah ada pengalaman yang Disebabkan itulah kita berhati-hati. Nak Okey. bagi kita ni terlalu baik dengan orang. Orang selalu cakap, dia orang panggil panggilan kita ni selalu sis kan. Ni sis tu kena pijak lah. Orang cakap buat apa, buat bodoh je. Dia dah buat macam ni dengan sis buat diam je. Tak apa. Itu orang dah akan reject kita. Tak apalah. So orang buat Kak Dina ke? Ada kes Tapi bila dah jadi satu isu tu, kita lebih sangat-sangat berhati-hati. boleh saya tahu isunya besar ke isu dia? Bagi kita sangat besar lah. Itu apa? Pasal kerja sebagai makeup artist. Kerja dalam bidang solekan lah. Okey. Dia melibatkan stesen TV lah. Okey. Masa tu stesen TV ni tengah cari makeup artist yang terlibat dengan production. Sebab production ni dia daripada luar. Daripada Korea lah. Okey. Jadi program tu pun memang totally 100% memang Korea yang ambil kontrak kan. Okey. So dia nak makeup artist yang memang ada pengalaman dalam solekan apa yang sangat tipis. Macam solekannya sangat tipis. sangat tipis lah. Dia nak solekan, dia tak nak macam terlampau over sangat. Okey. Kalau boleh bulu mata pun tak perlu ada. Lepas tu rambut tak boleh kepuk. Dia sebab dia nak jual barang. Dia tak nak orang terlalu lebih ke depan daripada barang. Orang akan tengok pose ke orang tengok barang. Yelah, kita nak Dia nak orang tengok barang. Faham? Jadi kita jaga konsep tu. Jadi kita buat lah. So masa dapat tu dia offer kita dalam 3 tahun. Kita cakap tak nak. You kena try saya at least 3 bulan. Okey. Sebab kita tak nak biar orang tengok performance kita dulu kan. So kita buat 3 bulan tu alhamdulillah lah. So dapat lagi 3 bulan. Okey. Lepas tu lagi 9 bulan. Disambung kontrak lah. Kita nak buat macam tu. Tak nak terikat sangat. Sampailah dia nak ikat kita betul-betul macam setahun 2 tahun je lah. Okey. Kita buat renew contract. Okey. Bila renew contract tu, kita pun cakap lah dengan kru-kru kat situ kan. Bestnya dapat sambung. Lepas tu ni gaji bulan lah kiranya ke? dia macam ni, sebulan 2 kali gaji. Memang mewah. Asyuk. Okey. Sebab kita dalam industri, walaupun kita bekerja dekat stesen TV, kita punya visi juga untuk mentabatkan harga market. Okay. Contohnya daripada satu episod RM100, Kak Ina memang fight sampai 300 memang dapat. Satu episod? Ya. Okay. So kalau satu hari tu Kak Ina boleh dapat RM900. 3 episod lah lebih kurang kan? 3 episod satu hari. 3 episod. Cubalah kali berapa. Matematik saya lambat sikit lah kan. Kan. Jadi kita dah buat susunan dah. Kita akan panggil makeup artist daripada kelompok bangsa lain dan bangsa kita lah. Kita Ini jadi orang bawah Kak Dina lah kiranya. Kita akan dah cari dah deal dah ni. Ramai ke? Kita dah buat calculation. Kita perlukan makeup artist at least kurang-kurangnya ada shift lah. Ada shift kan. Satu hari tu at least 2 orang. Okay. Bahagian channel Chinese dengan Melayu lah. Lepas tu dah dapat dah dalam 13 host tu kita bagi-bagikan kerja. So bila dapat tu okey lah, alhamdulillah lah. Kita dah rasa macam wah Ben nak pergi umrah ni. Dah janji dah bulan April pergi umrah. Dah mohon nak loan kereta ni. Boy. Alphard ni tu dapat naik lagi. Dah test drive. Sebab kita dah sign dah kontrak ni. Dia buat 2 tahun ya dia Dia ada sign kita. Lepas tu nak raya. So raya ada 10 hari macam tu lah. 10 hari tu sebab kita orang 10 hari kerja tu dia akan kira 14 hari. Macam ada down day lah kan. Kita cakap dengan budak kita lah. Tak apalah. Tak apa. Akak kau pergi cuti. Akak buat 10 hari ni. Okay. Sebab nak raya lah. Nak raya. Tak apa kau pergilah cuti. Tak apa kak. Tak apa it's okay. Akak pergi cuti. Saya buat. Kita pun bagi dia buat. Okay. Masa dia bagi dia buat tu okey lah. Tak buat habis raya. Kita dipanggil. Rina boleh datang office tak? Pasal kontrak. Sedangkan kita dah sign kontrak ni. Kenapa tu pun kita pun dengar lah. Adalah bos besar ni. Memang big boss. And then producer. And then ada 2 host tak silap saya. Okay. Saya seorang. Kak Ina seorang depan ni kan. Media depan. Okay.
dia pun tanya kita, macam mana you kenal you punya staff? Kita pun puji lah, mestilah nak jaga kita punya staff kan. Sebab kita yang ambil hire staff kita. Oh dia bagus ni semua. Saya ambil dia sebab dekat dengan kau dengan kita punya studio tak jauh. Kalau saya ambil jauh-jauh nanti effect dia punya kewangan kan. So kita ambil yang dekat-dekat, senang nak datang, timing pun tak ni. Kita puji memang memang sebakul lah. Puji melambung lah orang cakap. Okay, alright. Lepas tu dia kata macam mana you kenal dia. Cakap I kenal daripada, cakap lah sebut nama TV station ni. Sebab I memang percaya kat dia ni semua. Lepas tu kan dia habis cakap kan, dia kata I'm so sorry now, dia tu. Kita tak boleh afford you dengan harga tu. Tapi dah sign kontrak. Ya. Tak boleh afford. Kak Ina macam you lepas habis ni you ni lah macam tak payahlah mana kita settlekan kita punya hal lah, mana dia tak payah kerja lah. Kita macam dah lah aku dah ganti budak aku 10 hari. Mana aku tak kerja lah. Kalau kerja yang kita dapat duit. Ya betul. Kan? So budak tu dah buat dah. Jadi kita pun terduduk macam tak ada cakap apa situ. Sebab planning dah macam-macam dah ni kat depan kan. Tiba-tiba jadi macam tu, rasa macam di lepas tu kan dia cakap Kak Ina macam, dia cakap you want to say anything? Kak Ina macam tak cakap apa-apa. Kak Ina macam terpaku, terpandang satu arah je, tak pandang muka siapa-apa. Pandang siapa, tak pandang dia, tak pandang siapa. Kira macam kelam dunia mata lah. tak keluar. Kelam dunia sekejap kan. Air mata keluar. Kita macam profesional lah macam. Okay. Tak nak lah kita jaga juga kan maruah kita kan. Tak tahu apa salah aku. Tapi dalam hati apa salah aku, apa aku buat lah. So apalah, kita pun balik ya. Memang tak cakap apa, menangis sebagai orang kata apa. Kecewa lah. Memang kecewa sangat. Sampai kita call lah ada one of the Kak Farahin. Mengadu kat dia, Kak apa ni kak, kenapa ni semua kan. Mengadu dengan dia sebab dia yang recommend kita. Dia recommend kita untuk ni kan. Cakap macam ni semua. Tu kenapa buat macam ni, siapa. Tapi kita cakap kita biarkan je. Bertahun-tahun juga biar. Kenapa salah aku. Dapat juga tahu kenapa. Tapi kita anggap kenapa macam sebenarnya kenapa? Dah bertahun-tahun lepas dah kan. Kenapa sebenarnya? Nak cerita ke? Saya sebenarnya tak suka nak bercerita aib orang. Dah lepas. Okay. Tapi ada disebabkan berus. Berus make up. Macam mana boleh timbulnya isu berus tu? Maksudnya orang fitnah ke ataupun macam mana sebenarnya? Kita tak tahu kenapa sebab berus. Sebab ada orang cakap sebab berus. Aku cakap sebab berus sebab fake. Aku cakap kalau nak berus original, satu berus dah berapa? Sebatang dah berapa? Engkau punya kit pun dah 300 lebih je. Memang ada requirement ke kena pakai berus original waktu nak start? Tak ada. Dia sekarang ni tak, kau dah renew kontrak pun 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan tiba-tiba pula kan. Nak cakap nak buka zaman sekarang nak cakap fake ke fake semua sama je. Bukan apa nama je tukar. Kan unless tu berus kambing tu lain lah. Memang mahal lah. Tapi berus ni untuk kita, sebab kan ramai, bila ramai berus tu kita asing-asingkan. Jadi berus tu memang bagi kita terbaik lah. So far yang makeup artist pakai. Kita tanya orang. Sebab Kak Rina ni tak bercampur dengan selebriti punya makeup artist tau. Kita punya dunia kita produksi. Okay. Kita tak bercampur. Jadi kita tak tahu apa benda yang orang pakai. Kita tanya apa yang selalu host selalu artis suka pakai ya. Oh dia lain makeup selebriti, makeup filem tak sama. Oh lain. Skop sama, tak sama. Okay. Skop tak sama. Selebriti. Produksi. Dia tak sama. Okay, nak tahu apa yang berlaku selanjutnya? Kita berhenti seketika, jumpa kembali dalam Borak Bersama Nano Studio. Kita kembali lagi dalam podcast BBNS. Masih bersama dengan Kak Rina Derina. Okay, Kak Rina. Satu scene yang Kak Rina rasa macam susah nak buat. Okay, cerita orang perang ni sebenarnya bagi Kak Rina semuanya agak mencabar. Okay. Sebab selalunya kalau melibatkan special effect ni, kita selalu akan panggil orang-orang yang memang ada nama dekat industri. Tapi Kak Ina ambil inisiatif untuk ambil orang yang baru. Bukan barulah, bagi kita bukan barulah. Dia dah lama tetapi mungkin dari segi sistem bekerja dan juga hasil tu. Dan juga ruang. Sebab kalau kita tak bagi ruang kat diorang ni, kita tak nampak peluang-peluang yang akan datang kan. Dan dari hasil Kak Ina sendiri tengok, memang nampak okey lah. Mana boleh pergi ke depan lah. Cuma sistem kerja kita tak tahu.
So bila dia ikut dalam program ni, kita akan beritahu lah apa dia kena buat. Dan dia dah tengok. Dan dia pun macam, oh tak pernah lah macam ni kak. Tak pernah macam ni Dia kak. first Oh time join filem ke? bukan. Maksud kita, presentation kita tu yang dia nampak. Dari segi macam, kan kita buat apa tu? Deck. Deck, okay. Deck kan untuk makeup. gambar-gambar yang tu kan. Dia kata dia tak pernah jumpa benda lah ni. Dia cakap, Okay. ni akak buat sendiri, akak buat sendiri. So dia dah nampak benda tu. Jadi mungkin akan jadi salah satu contoh pada dia lah. Lepas tu dari segi harga pun kena cakap. Harga kau ni patutlah kau kena tak boleh letak macam, sebab ini barang-barang mahal. So di situ Betul, mahal untuk mengatakan semua. mahal. Bila Kak Rina mahal. claim tu, ya Allah, mahal Memang barang dia mahal. untuk efek. Ya, Kalau okay. lah macam ni ada satu scene yang kepala, bukan kepala, leher Kita ada banyak Kak Rina. leher. Kepala ada, leher ada, bahu ada. yang leher tu memang agak struggle lah. Sebab kita dah beritahu dah, benda ni tak boleh Yang Cina tu ke? panas-panas. Yang Cina tu Yang Cina. Atuk. Atuk leher juga. Atuk pun leher. Atuk kan. Atuk apa nama tu? Atuk tu lah. Tak apa, biarkan atuk tu. Okay. Yang itulah. Dia tak boleh tunggu lama-lama sangat. Sebab benda panas kan. Dia, kalau efek-efek ni, kalau panas-panas ni sangat sensitif. Jadi dia kena sejuk je. Dia kena duduk di tempat yang Kenapa? Kalau panas dia terkopik. cepat panas lah. Sebab peluh kan. Berpeluh. Okay. Bila berpeluh, Terkopik. proses tu akan keluar putih-putih tu. Tu yang nampak putih-putih tu. Gam-gam tu dia akan keluar. So kena touch up balik. Kena buat Kena balik touch up balik. Buat balik. Dan benda tu ambil masa kan? Ambil masa. Tu yang bila kita buat, memang bagi masa, benda tu Alhamdulillah lah, benda tu dah selamat lah. Cuma kalau ada sikit-sikit tu biasalah, mana-mana pun tak perfect lah. Yang tak yang orang yang bagus pun still lagi tak perfect pun, sama je semua. Okay, tapi satu scene yang Kak Rina rasa kerja Kak Rina macam Kak Rina tengok kan filem Orang Perang punya, mungkin ada bahagian shot-shot yang Kak Rina tengok, wow, yang rasa macam cantik, nampak puas hati. Mahal lah. Nampak mahal lah. Scene mana? Yang mana satu? Lakonan ke ataupun Kak Rina punya hasil kerja. Your team. yang bahu dengan apa nama? Oh, Woko. Ni rokok. Woko yang tu. Itu susah ke Kak Rina Sebenarnya kan masa yang scene dia cocok tu kan, cocok Woko tu Palangkin mungkin tak ada beritahu untuk jangan cocok sangat kan, patut action sikit kan. Habis kan terbuka benda tu. Dia tak boleh. First time terbuka kan. Terbuka. Lepas tu dah okey dah. Alhamdulillah lah. Okay. Perkara yang susah Kak Rina di set Orang Perang, selain daripada yang Kak Rina kata yang apa tadi, yang kalau berpeluh tu kan, ada benda yang susah, hujan ke kan, kita punya hujan tu memang nak cakap apa lah, banjir apa semua tu, dengan kesian juga sebenarnya. Kita tak nak cakap apa sebab kita kena kerja hari. Betul Kan. Lagi kita faham production cost semua kan. Lagi benda-benda tu lah yang membuatkan kita semua orang akan stres. Maksudnya Kak Rina stres lah waktu filem Orang Perang. Tak stres? Tak stres. Tadi cakap semua orang stres. Semua orang akan stres. Okay. Semua akan, sebab pun nak habis cepat. Memang akan kena push lah. sebab ada juga kita faham dengan orang. Kita ni bukan jenis kaki bergaduh dengan orang ke apa. Tapi kadang Kak Rina punya suara kat tonasi kat ni agak apa tinggi. Orang ingat macam marah. Tak marah pun. Ada. Kak Rina ada gaduh kat set ke? Tak ada. Ada dengan siapa tu? Siapa? Bukan gaduh, tegur dia. Dia pun nak suruh je. Kita ada masa tu banjir last day. Kat mana ada kita cakap pasal apa tau. Kemah ke pasal apa tau. Pasal kemah. Dah bergaduh pula kat situ. Tak bergaduh. Dia bukan bergaduh. Dia tinggi suara. Tak, kita tak tinggi suara pun. Memang suara kita memang loud. Tapi mungkin orang ingat dah gaduh kan. Mungkin orang muda kan dengar macam, marah ke aku ke kak. Ya ke? Dia macam, tak apa, kita faham. Kita faham je. Tak nak salah. Benda tu normal. Dengan budak saya tak ada masalah lah kot. Tak ada. So far okay. Tapi yang lain so far okay. Sebab kita macam ni. Kita bekerja dengan orang-orang muda. Bila kita kerja dengan orang muda, kita kena berjiwa muda lah. Jadi kita janganlah ambil hati. Kita jangan ni. Jadi orang muda pun jangan macam tu juga. Jangan ambil hati kalau orang tua bercakap. Macam tu. Jadi kita kena sama-sama menghormati. Tapi mungkin sebab bahasa Gen Z dengan bahasa Gen kita ni lain kot Kak? Tak sama. Tak sama kan? Tak sama. Dia punya vibrate dia tu. Bukan vibrate, dia panggil apa? Vibe. Vibrate lah dah. Dia punya vibe tak sama. Kita rasa macam kita cakap kan. Betul. Kan, tapi orang ingat macam marah ke kan. Tapi Alhamdulillah lah. So far Orang Perang dapat habis 36 hari. Mana ada cerita epik habis 36 hari. Alhamdulillah. Memang gila. So kita anggap kita ni gila semuanya. Betul. Dan kuat semangat Kak. Ya, sebab semangat jugalah. Kalau Kak Rina recap balik perjalanan hidup Kak Rina daripada awal sampai ke sekarang ni kan, kat mana momen ni Kak Rina rasa macam best? Best ataupun bangga. Okay.
Sebenarnya kan, yalah sedih lah cerita. Tak apalah, kita share-share lah. Kenapa Kak Rina? Tissue please. Kenapa? Dia kesedihan tu disebabkan oleh perjalanan yang dilalui. Maksudnya sehingga bertahan sehingga hari ni, ataupun kehidupan peribadi, ataupun apa sebenarnya Kak Rina? Kerja. Sebab kerja. Kuatnya Kak Rina sebenarnya. Peribadi tu bagi Kak Rina dah habis dah. Tak ada masa-masa macam tak nak fikir. Sebab benda tu semua orang akan lalui. Fasa Kan? itu. Fasa-fasa apa benda akan lalui. So Kak Rina, alhamdulillah Kak Rina berjaya. Bukan berjaya lah. Sukses lah. Anak pun, Kak Rina ada seorang anak. Ya. Lelaki. Dan dia pun dah dalam dia ambil dia belajar lah. Dia belajar, dia ambil master, dan dia pun tak tinggal kita pun. Tapi alhamdulillah Berjaya kita lah, dapat berjaya. anak yang okey lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tak dapat apa tak apa, it's okay, tapi dah dapat anak yang macam tu dah okey lah. Bagi Kaina itu dah bersyukur. Tapi kalau dari segi kerja, Rasa macam nak pergi peluk Kak Rina boleh? Kenapa Kak? Apa yang berat sangat tu sebenarnya? sebab Kaina bermula kerja start umur 15 tahun. Okay, form 3. Sekarang umur Kaina 54 tahun. Kaina tak ada langsung ada istilah cuti dalam hidup. Kadang-kadang Kaina tinggalkan family sebab kerja. Kadang macam raya ke apa, tinggal kerja. So banyak juga pengorbanan yang Kaina buat dari segi kerja lah. Sebab macam industri pun Kaina punya perangai ni satu. Kalau Kaina nak buat satu benda, contohlah untuk naikkan martabat industri ke, ataupun develop orang sampai orang tu berjaya ke, Kaina akan buat sampai jadi. So benda tu Kaina dah banyak buat. Dan bagi Kaina rasa macam, kenapa benda yang kita buat tu mungkin Allah tak bagi kita kot. Dia bagi kita macam, tak apa Rina, kau memang kau punya tugas, kau memang membahagikan orang, Bantu orang, mau tolong orang ke, macam tu. So Kaina macam itulah, Kaina percaya benda tu. Tapi Kaina macam ni, Kaina cakap, okay, bila kita buat satu benda, contohlah kita nak jadi seorang penyanyi, kita akan bersungguh-sungguh pergi belajar. Memang Kaina buat. Macam tu juga dalam bidang sulikan. Sulikan ke, pakaian ke. Kalau pakaian tu jauh sekali lah, Kaina nak pergi berjam jahit. Sebab dalam Kaina bukan ke arah itu, tapi boleh design, tak ada masalah. Sebab benda tu memang makanan kita dalam industri kan. Betul. Kalau dalam sulikan dan juga skill lain, kita rasa kita kena usaha sampai kita capai. So itu yang Kaina dapat tu. Kaina dapat SKJ Kemahiran Malaysia. Betul. Sedangkan kita bukannya belajar dekat universiti ke mana. So Kaina cakap apa, kalau aku buat sesuatu, aku mesti achieve something. So Kaina dapat semua tu, dapat. Cuma Kaina cakap satu hari nanti aku nak jadi, mungkin sampai masa aku nak jadi seorang tenaga mengajar. So Kaina memang kejar benda tu. Dan Kaina dapat peluang tu. Cuma Kaina tak tahu kenapa, mungkin tak tahulah, susah sangat nak dapat benda tu. Yang mana tenaga? Peluang tu. Peluang tu ada, tapi macam tak tahulah disekat ke, ataupun mungkin bukan tu kau punya rezeki ke. Kan dah usaha macam-macam dah. Tapi kenapa Rasa berat, rasa tak tahu nak cakap, tak sampai ke tempat yang Kak Rina nak tuju tu, macam tu. Kerana macam ni cakap, kita ada ramai kawan. Ramai kawan-kawan kita tu pun bersama kita juga. Tapi kadang-kadang kita ni, niat kita ni kadang nak sama-sama bernaik sama-sama. Tapi kita nampak benda tu macam tak sama-sama. Dia pergi sendiri. Dia bawa diri dia je. Macam tu. Kita tak tahu cakap. Kita rasa macam tu. Kak Rina jadi lembut hati lah maksudnya ya Kak Rina. Mungkin Kak Rina jadi lembut hati kot. Tapi bagi Kak Rina, benda tu bukan salah satu kelemahan lah. Betul. Sebab Kak Rina rasa banyak lagi benda-benda lain. Bukan Kak Rina bukan buat make up je sebenarnya. Kak Rina boleh buat banyak benda sebenarnya. Kerja-kerja production pun Kak Rina boleh buat. Cuma Kak Rina cakap, itu bukan aku punya forte. Kebiasaan Kak Rina adalah make up kan. Dengan Kak Rina boleh buat kerja-kerja production manager. Sebab bukan Kak Rina tak ada buat masa COVID kan. Kak Rina buat 7 program. COVID orang mana ada job kan. Kak Rina ikut satu production ni, dia bagi Kak Rina handle magazine program. Kak Rina buat doku 26 episod. Jadi daripada jadi apa,
assistant manager tu jadi production manager. So kena arrange semua. Maknanya pengalaman tu sebenarnya bukan daripada situ, sebab kita pernah buat event. Dulu pernah buat event, jadi kita tahu cuma proses dia lain kan. Tapi kalau orang nak suruh kita buat yang besar-besar, Kak Ina rasa itu bukan aku punya forte. Bukan Biar aku forte. buat benda aku buat. That's why sampai sekarang boleh cakap, orang cakap kenapa tak buat. Contoh macam kita dapat peluang. Kita kabel tu ramai kawan, tapi circle tu ramai kan kalau boleh ikutkan. Dia macam yang kita offer tu lah. Kan kita kabel ramai. Tapi itu bukan forte aku. Tak apa, aku bagi laluan. Buka jalan buka laluan Buka jalan untuk orang. Tengok kalau ada rezeki kita jalan. Kalau tak ada rezeki tu kita tak tahu. Kita cuba. That's why cakap kita bukan mati kat situ je lah. Banyak benda tu dia buat. Kalau contohlah semua tak boleh buat. Kak Ina memang last word is niaga. Sebab Kak Ina pernah meniaga. Pernah meniaga? Kak Ina pernah meniaga kat Celebrity Corner. Masak? Celebrity Corner. Masak? Lepas tu warung Mastura. Tak, apa yang kau tak buat sebenarnya Kak? Semua saya buat. Ya. Jadi mungkinkah tangisan tadi disebabkan Kak Rina sebenarnya penat? Dah rasa penat sangat ni. Umur aku dah 50 lebih dah. Aku nak Tapi berehat. Kak Ina tak boleh. Tak boleh Kak Ina pula. nak kerja. Okey. Dia kalau duduk rehat nanti dia sakit badan. Tak boleh. Sebab dah biasa bekerja. Okey Kak, sikit kata-kata terakhir ya Kak untuk kepada semua penonton podcast BBNS. Kata-kata terakhir. Okey, kata-kata terakhir untuk warga-warga industri yang masih muda. Saya Kak Rina memang sangat bangga sebab ramai perantis-perantis yang tengah naik sekarang ni memang mencari nama dalam industri, dapat kalau boleh dapat berkolaborasi selalu dengan orang-orang yang dah ada pengalaman, supaya kerja kita tu tak mati kat situ je. Dia akan kekal. Kekal tu maksudnya dia maintain lah, sustain lah sampai bila-bila. Kalau tak ada tu, kalau kita ada masalah, kita nak tanya siapa? Kan? Kita kena cari solusi kan. Jadi kita kena tanya orang yang lebih pengalaman. Itu pendapat kita lah. Itu yang Kak Rina juga amalkan daripada dulu sampai sekarang. Kak Rina still lagi menghormati orang-orang yang lama-lama, dan kalau ada masalah Kak Rina akan tanya diorang. Dapatkan ilmu daripada orang yang berpengalaman. Betul Kak? Alright, Kak Rina, itu saja masa yang kita ada. Terima kasih Kak Rina kerana berkongsi dengan podcast BBNS. Terima kasih Nanot jemput Kak Rina dan semua warga. Terima kasih. Minta maaf kalau ada salah cakap, salah bual. Okay, kepada penonton semua, jangan lupa tinggalkan komen. Kita jumpa lagi insyaAllah dalam episod akan datang podcast BBNS. Assalamualaikum.